Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Aceh here. Okay, video kali ni Aceh nak ceritakan kisah Nabi Daud alaihissalam. Okey, setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam, kaum Bani Israel ni, mereka ni walaupun dah dipimpin bertahun-tahun oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, Bani Israel ni memang terkenal dengan sifat sombong dia, sifat angkuh dia. Mereka ni makin lama makin sesat. Kaum mereka ni makin lama makin dah jadi mengarut lah. Dah mulalah mereka ni anaya satu sama lain. Lepas tu kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam pun mereka ni tokok tambah, mereka dah ubah-ubah, dan mereka ni pun ada dipimpin oleh raja yang zalim. Sampailah satu masa di mana ada satu Nabi yang dilahirkan dari kaum Bani Israel ni. Okay, kalau menurut buku kata nama Nabi tu adalah Nabi Syamuel. Sebelum kelahiran Nabi Syamuel ni memang Bani Israel ni hidup dalam porak-peranda. Kira dah mengarut dah lah kaum Bani Israel ni. Lepas saja lahirnya Nabi Syamuel ni dan dia meningkat dewasa dan dia diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi Nabi, untuk memimpin kaum Bani Israel ni. Jadi Bani Israel ni kira macam mereka ni kena berpindah tau. Yang ni kira macam Aceh pendekkanlah cerita dia. Mereka ni nak pindah masuk ke negeri Palestin. Tapi disebabkan negeri Palestin ni dah ada orang duduk, jadi dia pun ni macam tak mau masuk tau. Dan waktu tu kira negeri Palestin ni dipimpin oleh raja yang zalim bernama Jalut. Lepas tu kaum Bani Israel ni dia pun minta dekat Nabi Syamuel ni. Dia pun kata kami nak seorang raja yang kuat, yang gagah, yang boleh lawan, boleh berperang dengan raja dekat negeri Palestin ni. Lepas tu Nabi Syamuel ni dia kata, kalau aku doa, aku minta benda ni, aku takut hampa ni bukanlah orang yang nak bersama-sama untuk pergi berperang. Hampa ni cakap je kata hampa ni nak pergi berperang, tapi nanti bila ajak pergi berperang hampa takut. Lepas tu kaum Bani Israel ni pun dia berkata lah, dia berkata kalau berperang untuk ke jalan Allah, kami sanggup. Jadi Nabi Syamuel ni pun dia berdoa lah kepada Allah untuk bagi seorang pemimpin yang layak lah untuk memimpin kaum Bani Israel ni. Kira nak raja yang hebat lah. Jadi dengan kuasa Allah, Allah pun dia melantik seorang lelaki ni yang bernama Talut untuk menjadi raja memimpin Bani Israel ni. Raja Talut ni, dia ni kira seorang yang miskin, yang tak ada apa. Tapi bila dia dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi dia satu ilmu di mana dia ni memang terror lah babak berperang ni. Dia ada ilmu berperang, dia tahu strategi macam mana nak perang ni. Tapi bila Allah lantik Talut ni, kaum Bani Israel ni dia persoalkan benda tu. Dia pun ni tanya balik dekat Nabi Syamuel ni. Dia kata kenapa Talut ni yang jadi raja, sedangkan Talut ni dia ni kira orang miskin, daripada golongan miskin. Sepatutnya orang yang boleh memimpin kami ni orang yang kaya. Sebabkan kaum Bani Israel ni memang sombong, dia pun boleh kata macam tu. Lepas tu Nabi Syamuel ni dia kata Talut ni dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih mengetahui apa yang hampa tak tahu. Jadi dia ni lah sebaik-baik pilihan dia. Lepas tu kaum Bani Israel ni pun okey, terimalah benda tu. Dan Talut ni pun dilantik menjadi raja. Kisah pelantikan Talut ni ada dalam surah Al-Baqarah ayat 246 hingga 251. Talut ni pula dia kata okey, siapa yang nak pergi berperang dengan dia, dia ajaklah lelaki-lelaki muda yang gagah, yang kuat. Dia kata semua kena ikut dia. Waktu Talut ni dia kira on the way nak pergi berperang ni, Talut ni kira macam dia akan singgah dekat sungai. Lepas tu Talut ni dia kata okey, bila nanti kita singgah dekat sungai ni, siapa yang minum daripada air sungai ni, maka dia ni bukanlah orang yang layak untuk pergi berperang. Dia kira macam tak ada kekuatan lah, dia tak cukup kuat untuk pergi berperang. Kalau orang yang dia tak minum, tapi dia cukup je macam minum satu tangan macam ni untuk basahkan kongkong dia, maka dia ni adalah orang yang mampu untuk pergi berperang dengan aku. Dan bila dia persinggah sungai ni, kira boleh dikatakan macam separuh lah yang ada kemampuan untuk ikut Raja Talut ni pergi berperang dengan Raja Jalut. Pengikut Raja Talut ni, salah seorang dia adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud waktu tu dia ni muda lagi. Kira dia ni boleh dikatakan tak cukup umur untuk berperang. Nabi Daud alaihissalam ni tugas dia dekat perang ni adalah untuk jaga makanan orang. Kira macam dia untuk serve orang saja. Tapi Nabi Daud alaihissalam ni dia memang seorang yang beriman, seorang yang bertakwa. Kira dia buat semua benda tu dia buat hanya kerana Allah Taala. Dia memang niat okey,
jalan yang aku pilih ni adalah jalan yang terbaik, jalan yang nak dapatkan keredaan Allah. Waktu dia pergi berperang ni, Raja Jalut ni kira raja yang memang zalim pada waktu tu. Raja Jalut ni kira macam dia kuat. Negeri Palestin ni tentera dia kuat, semua gagah apa semua. Lepas tu Raja Jalut ni, dia ni sebabkan dia sombong, dia rasa dia hebat. Raja Jalut ni dia kata, okey, sekarang ni aku nak ajak daripada pihak hampa, kira macam dia nak kata daripada Talut ni lah, siapa yang paling kuat boleh lawan aku face to face. Macam tu. Kira macam nak one to one lah. Nabi Daud AS ni dia minta dekat Raja Talut ni, dia kata dia ni nak kira nak lawan lah dengan Raja Jalut ni. Tapi sebabkan dia ni muda lagi, jadi Raja Talut ni dia tak bagilah. Lepas tu dia nampak macam Nabi Daud ni terlalu muda. Dia rasa macam Nabi Daud ni bukanlah mampu untuk lawan dengan Raja Talut ni. Lepas tu Nabi Daud ni pula, dia ni ada macam dia tak ada senjata. Dia just ada batu kerikil sahaja. Lepas tu hari kedua pula, dia minta lagi dekat Raja Talut ni. Dia kata boleh tak dia nak lawan juga dengan Raja Jalut ni. Sebab Raja Jalut ni sombong, orang yang tak beriman. Jadi Raja Talut ni pun dia kata, dua kali dah budak ni minta dekat aku. Tak apalah, dia kata aku bagi peluang ni dekat hang. Dan kalau hang berjaya lawan Raja Talut ni, aku akan kahwinkan hang dengan anak perempuan aku. Waktu ni kira Nabi Daud AS dia bukanlah nakkan ganjaran tu, tapi dia more tu nak fight untuk ke jalan Allah. Jadi Nabi Daud AS ni dia bawa batu kerikil dia. Batu tu kira ada 5 biji je. Lepas tu dia bawa tongkat dengan lastik. Dia pergi dekat tengah-tengah, kira nak face to face lah dengan Raja Talut ni. Raja Talut ni bila dia tengok Nabi Daud ni dengan tak bawa pedang, tak bawa senjata apa semua, dia gelak je dekat Nabi Daud ni. Dia pelekeh, dia kata hampa hantar yang ni nak lawan dengan aku. Hampa ni biar betul ya. Memang dia pelekeh gila lah Nabi Daud AS ni. Nabi Daud AS ni dia tak cakap banyak, dia ambil batu tu, dia lastik dia, kira ni daripada jauh tau, bukan dekat tau. Dia lastik, bila dia lepas je batu tu, kira batu tu dengan kuasa Allah dibawa oleh angin. Batu tu terkena dekat kepala Raja Jalut ni, terkena dekat dahi ni, terkena pok macam tu. Raja Jalut tu mati. Nabi Daud AS ni dia lastik je, Raja Jalut tu terus mati. Lepas je Raja Jalut tu mati, kira tentera dia tu terkejut tengok. Disebabkan pemimpin mereka ni mati, teruslah meletus lah peperangan ni. Berlawanlah Bani Israel dengan orang-orang dekat negeri Palestin. Dan kaum Bani Israel ni menang. Kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Raja Talut menang. Dan disebabkan tu Nabi Daud AS ni menjadi orang yang famous lah. Gila, dia bunuh raja dengan lastik je. Dan dia seperti yang dijanjikan oleh Raja Talut, dia dikawinkan oleh anak Raja Talut. Okey, keistimewaan Nabi Daud AS ni, dia mempunyai suara yang sangat sedap. Macam mana Nabi Yusuf AS ni mempunyai wajah yang handsome, macam itulah Nabi Daud AS ni mempunyai suara yang sedap. Dan lagi satu mujizat Nabi Daud AS ni adalah dia boleh bercakap dengan burung. Dan juga dia boleh buat baju besi, kira macam baju yang nak pergi berperang tu, baju besi tu menggunakan tangan dia sahaja. Dia boleh melembutkan besi untuk dianyam menjadi baju besi, baju yang untuk pergi berperang tu. Okey, mujizat Nabi Daud AS ni ada dalam surah Sabah ayat 10 ke 11. Bila Allah Subhanahu Wa Taala melantik Nabi Daud AS ni menjadi nabi, jadi Allah turunkan kitab Zabur dekat Nabi Daud AS. Setelah Nabi Daud AS ni dia berkahwin dengan anak Raja Talut ni yang bernama Mekela. Sorry, bukan nama Mekela, nama dia Mikial. Nabi Daud AS ni berkahwin dengan anak Raja Talut dan dia ni dilantik menjadi orang kanan Raja Talut ni. Nabi Daud AS ni dia memang menjadi penasihat Raja Talut ni yang paling bagus sekali. Dia jalankan tanggungjawab dia sangat baik dan dia sangat bijaksana menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan istana ni. Sampaikan orang-orang yang kaum Bani Israel ni pun makin lama makin sayang dengan Nabi Daud AS ni. Sebab dia ni dianggap sebagai pahlawan yang gagah, yang berwibawa dan menjadi contoh yang baik. Makin lama makin orang macam tengok Nabi Daud AS ni instead of Raja Talut ni. Jadi bila lama kelamaan benda tu jadi macam tu, hubungan Nabi Daud AS ni dengan pak mentua dia Raja Talut ni daripada baik makin lama makin tak baik. Benda ni terjadi sebab Raja Talut ni dia rasa jealous dengan layanan yang Nabi Daud AS ni dapat, dengan perhatian yang Nabi Daud AS ni dapat. Dia takut sebab Raja Talut ni dia daripada golongan orang yang miskin, dia dah biasa hidup susah. Jadi bila dia hidup dalam istana, dia dah jadi raja, dia takut kalau macam tumpuan Nabi Daud ni macam makin lama makin banyak ni, Nabi Daud ni akan dilantik jadi raja dan dia ni akan diusir daripada istana ni dan dia terpaksa akan hidup susah balik. Jadi Raja
Talut ni dia tak mau macam tu. Raja Talut ni waktu ni kira dia dihasutlah oleh iblis. Sampaikan macam tu lah dia prasangka buruk lah. Macam dah jauh dah dia menyimpang. Jadi Raja Talut ni pun dia takut lah. Takut Nabi Daud ni ambil jawatan dia sebagai raja. Jadi makin lama dia ni macam makin menjauh lah dengan Nabi Daud AS. Dan dia layan Nabi Daud ni pun macam nak tak nak je. Senyum pun tak, pandang pun tak. Lepas tu Nabi Daud AS ni dia perasan benda tu. Sebab dia penasihat raja dan dia hadap Pak Mentor dia ni setiap hari. Jadi dia tahu perangai Pak Mentor dia ni macam mana. Tiba-tiba Pak Mentor dia ni memang baik dengan dia. Lepas tu layan dia makin lama makin tak okey. So Nabi Daud AS ni dia macam aku ada buat salah ke? Aku ada kecikkan hati Pak Mentor aku ni ke? Dia jadi tak senang duduk. Dia jadi susah hati. Bila dia jadi susah hati, dia mengadulah dekat isteri dia, si Mikial ni. Mikial ni merupakan anak kepada raja. Jadi dia tahulah panggil bapak dia. Waktu Nabi Daud AS ni dia tanya isteri dia ni pun mulalah macam berayak air mata. Dia kata, bukanlah niat aku nak merahsiakan benda ni. Sebab hang suami aku akan cerita semuanya. Disebabkan hang tanya aku ni, aku akan cerita. Dan isteri dia ni pun bagi tahulah kenapa Raja Talut ni layan Nabi Daud AS ni makin lama makin tak okey. Dia kata bapak dia ni jealous dengan Nabi Daud ni. Dan dia takut, kata Nabi Daud AS ni akan ambil tahta dia sebagai raja ni. Bapa aku ni takut dia akan kehilangan sebagai orang yang dihormati. Dia kan raja. Orang tunduk, orang menghormati, orang respect dia. Jadi dia takut kehilangan semua benda tu. Lepas tu isteri Daud ni dia kata lagi, aku nak bagi tahu something. Aku ada dengar lah, macam ada satu rancangan yang bapa aku ni buat untuk hapuskan hang. Tapi aku tak tahu kesahihan rancangan ni. Aku bagi tahu hang ni supaya hang boleh berjaga-jaga. Lepas tu Nabi Daud ni pun dia kata lah, bukankah aku ni dah jadi penasihat yang setia dengan dia? Aku tak pernah buat benda yang against dia. Dan aku membawa kemenangan dalam negeri ni untuk menunjukkan kesetiaan aku terhadap dia. Dan mungkin bapak hang ni telah digoda oleh iblis. Jadi bila Nabi Daud ni dia dah tahu dah kata kenapa Pak Mentor dia ni layan dia macam tu. Jadi Nabi Daud ni pun macam tak boleh nak buat apa kan. Jadi keesokan hari tu Raja Talut ni dia panggil Nabi Daud AS ni. Raja Talut ni dia katalah, ada macam sekumpulan kaum Kanan tengah mengancam negeri kita ni. Jadi aku nak hang bawa semua askar kita ni pergi berperang dengan kaum ni. Dan bawalah kemenangan dengan peperangan ni. Raja Talut ni disuruh buat benda tu sebab dia memang dia nak lah kaum Kanan ni dihapuskan. Kira nak kemenangan lah. Dan kedua adalah Nabi Daud AS ni mati sebab pergi berperang kan. Kira memang chances hang untuk hidup tu memang tipis lah. Nabi Daud AS ni dia shock. Kata bapak mentor dia ni macam ada udang di sebalik batu. Tapi disebabkan dia ni adalah seorang penasihat yang sangat setia, dia menghormati raja, dia menghormati tugas dia. Jadi dia pun dengan kekuatan keimanan dia ditawakal lah dengan kuasa Allah. Jadi dia pun pergilah berperang. Bila dia pergi berperang tu, dia menang. Dia lawan dengan kaum Kanan ni, dia menang. Dan memang dia balik ke istana tu dengan tak ada luka pun. Raja Talut ni bila dia tengok Nabi Daud AS ni elok je, sihat je, jadi dia kecewa lah. Raja Talut ni dia mulalah, dia buatlah rancangan macam mana dia nak bunuh Nabi Daud AS ni. Anak dia, isteri kepada Nabi Daud AS, Michaela ni, Mikial ni, dia tahu kata rancangan busuk bapak dia ni. Jadi Mikial ni pun dia bagi tahu lah suami dia, Nabi Daud. Dia suruh Nabi Daud ni keluar daripada kota ni, selamatkan diri. Jadi Nabi Daud ni pun dia keluar lah daripada negeri mereka ni tanpa membawa apa-apa. Dia bawa keimanan dia sahaja. Lepas kaum Bani Israel ni dapat tahu kata Nabi Daud ni tak ada, jadi pengikut setia Nabi Daud ni, dia pun cari Nabi Daud. Dia pun cari dan dia pun jumpa. Jadi mereka ni nak ikut Nabi Daud sahaja. Lama kelamaan Raja Talut ni, dia dah kepimpinan dia ni makin lama makin merosot. Dia dah kurang pengikut dan cinta rakyat tu dia dah tak ada dah. Dia dah berkurang. So membuatkan Raja Talut ni dia macam dah hilang akal lah. Dia dah tak senang duduk dah. Lepas tu Raja Talut ni pun dia kumpulkan askar-askar dia. Kira dia pun buat plan nak pergi serang lah, nak pergi bunuh Nabi Daud AS. Nabi Daud AS dan juga pengikut dia pun ni kira bersembunyi lah dekat satu tempat. Jadi bila dia pun dapat tahu kata Raja Talut ni nak serang mereka, jadi Nabi Daud AS ni dia suruh pengikut-pengikut dia kata, pergi tengok Raja Talut ni dah sampai mana, dah berhenti dekat mana. Jadi pengikut-pengikut Nabi Daud ni pun ikutlah, tengoklah. Dan Raja Talut ni dan dengan askar-askar dia pun berhenti dekat satu tempat ni, kira berhenti berehat. Jadi pengikut-pengikut Nabi Daud ni pun bagi tahu lah dekat Nabi Daud, kata jangan sia-siakan peluang ni, kira bunuh lah Raja Talut ni. Sebab Raja Talut ni nak bunuh hang kot, baik hang bunuh dia dulu. Tapi Nabi Daud ni dia tak buat macam tu. Apa yang Nabi Daud ni buat adalah waktu askar-askar dia pun ni tidur, waktu Raja Talut ni tidur, Nabi Daud ni dia pergi dekat Raja
Raja Talut tu senyap-senyap. Lepas tu Nabi Daud ni dia potong baju Raja Talut ni. Dia potong macam secebih lah, macam sikit je lah. Lepas dia potong tu, Raja Talut ni dia terjaga. Raja Talut ni terjaga, dia terkejut lah. Lepas tu Nabi Daud ni ditunjuk lah cebisan baju tu. Dia kata, tengok ni, aku ada secebis baju hang. Kalau aku nak bunuh hang, aku boleh je bunuh hang, tapi aku tak bunuh hang. Ni aku nak tunjuk yang betapa aku ni aku nak tunjuk dekat hang. Aku sebenarnya boleh bunuh hang, tapi aku tak mau bunuh hang. Aku hanya potong baju hang saja. Aku ni boleh bunuh hang senang-senang je. Jadi hang kena bertaubat dekat Tuhan, bersihkan hati hang daripada hasad, dengki, iri hati hang ni, dan bertaubatlah. Bila Raja Talut ni dia kena macam tu, Raja Talut ni dia rasa insaf lah. Dia terkejut yang memang betul lah apa yang Nabi Daud ni cakap. Memang Nabi Daud ni boleh bunuh dia, tapi Nabi Daud ni tak. Jadi Raja Talut ni pun dia minta maaf lah dekat Nabi Daud ni. Dia kata sesungguhnya hang lah ada jiwa besar, hang lah yang baik. Hang memang lebih baik daripada aku. Tapi benda tu tak tahan lama. Kira peringatan dia tu macam sat je. And then Raja Talut ni dia back balik ke perangai asal dia, di mana dia memang nak bunuh lah Nabi Daud AS ni. Jadi dia ikut lagi, dia cari lagi Nabi Daud ni, location Nabi Daud ni. Nabi Daud ni sebab dia dah ada spy, dia dah ada pengintip dia, jadi suruh tengok lah keberadaan Raja Talut ni. Bila pengikut-pengikut dia, spy dia bagi tahu kata Raja Talut ni still nak bunuh hang. Jadi Nabi Daud ni dia suruh pengikut dia cakap benda yang sama. Okay, cari location depa, nanti bagi tahu aku kat mana depa ni. Dan sama juga depa ni kira macam berehat dekat satu tempat. Kira Raja Talut dan askar-askar dia ni berehat dekat satu tempat, dan waktu ni kira macam depa ni tengah tidur. Jadi bila depa ni dah nyenyak tidur, raja pun dah tidur, Nabi Daud ni pun dia pergilah senyap-senyap. Dia pergi dekat Raja Talut ni. Dekat sebelah kiri Raja Talut ni ada kendi air. Dia ambil kendi air ni. Bila dia dah ambil kendi air ni, lepas tu daripada jauh dia ambil anak panah, dia panah kendi air ni. Lepas tu tertembak, terkena dekat belah kanan ke belah kiri raja ni. Lepas tu daripada kira macam dia tembak ni daripada bukit. Lepas dia tembak tu, Nabi Daud AS ni dia jerit. Kira macam dia kejut lah, bangunkan askar-askar raja ni. Jadi tu adalah peringatan yang kedua Nabi Daud AS ni dekat Raja Talut ni. Nak kata yang tak ada siapa yang boleh lindungi hang. Walaupun hang ada askar yang banyak, walaupun hang ada askar yang gagah, tapi kalau dengan izin Allah hang nak mati, hang boleh mati bila-bila pun. Jadi bila Raja Talut ni dia terbangun, dia tengok anak panah tu, dan terus memang Raja Talut ni memang insaf lah. Ni kira memang insaf terus lah. Dan benda ni kira macam mengingatkan diri dia balik. Dia mensyukurilah, mengingatkan dia untuk bersyukur dengan apa yang dia ada. Sebab segala yang dia ada ni adalah pemberian daripada Tuhan. Dan barulah dia teringat yang kata kenapa dia tak bersyukur. Yang dia ni ada penasihat yang kuat, yang jujur, yang baik seperti Nabi Daud AS ni. Nabi Daud ni banyak tolong dia, tapi kenapa yang dia boleh rasa yang tergugat dekat Nabi Daud ni? Lepas tu dah lah Nabi Daud ni menantu dia. Jadi Raja Talut ni pun dia insaf lah. Jadi disebabkan Raja Talut dengan keinsafan dia ni, jadi Raja Talut ni pun dia memilih untuk keluar daripada istana. Kira macam dia tak mahu dah lah jadi raja. Dia keluar daripada istana ni tanpa dikesan, tak tahu dia pergi mana. Dan lepas Raja Talut ni dah tak ada, jadi kaum Bani Israel ni pun lantiklah Nabi Daud AS ni sebagai raja. Jadi itulah kisah Nabi Daud AS. Jadi Aceh minta maaf kalau cerita Aceh ni ada kekurangan. Aceh cerita yang part-part yang Aceh highlight saja. Actually kisah Nabi Daud ni dia boleh dikatakan panjang juga. Kalau hampa nak Aceh cerita lagi, hampa boleh komen.